saya nampak baju awak tu. Nampak? Oh, okay. Gitu. Alright guys. So tahun ni dah tahun ketiga Nami masuk MLS. Oh, itulah tu, alhamdulillah. Rasanya tu hari tahun lepas waktu dengan Padi. Last lah ni. Ya? Konon. Okay. Last lah kot. Yelah, kita alhamdulillah juara dah rasa. Betul. Naik juara dah rasa. Takut yang kali ketiga ni dapat tempat ketiga. Makin turun. Dia mengikut. Okay. Kan? Tapi bila saya fikir balik, untuk bidang komedi ni, itulah rumah dia. Kan? Kami sebagai pelawak yang orang kata bermula dengan komedi, boleh dikatakan susah nak cari tempat lain ataupun platform yang Betul. khas Yes. untuk komedi punya side. Nak berkumpul, nak bersaing kan. Betul. Jadi saya rasa tak apalah. Aku pun insya-Allah masih lagi orang boleh terima. So kita follow up, kita masuk je lah. So itulah disebabkan tu korang bergabung menjadi Nanas lah. Ya, betul. Tahu tak Nanas tu apa? Apa tu? Buah lah. Buah. Okay. Buah, tapi kita orang macam improvise dia sikit jadi NA. Betul. Bukan NE kan. Alright. NA stand for Nami. Okay. NA lagi satu Nasir. Abang Aceh. S tu Syashik. Macam tu. Ya, cuma kalau biasalah kita bila lepak-lepak, brainstorm, adalah macam anjing dengan kucing lah. Okay. Apa semua kan. Dia tinggal dua je. Okay. Nami dengan Nasir je. Nanas. Syashik tak ada. Faham? Kalau gaduh lagi, dia tinggal Nas. Nasir dengan Syashik Nami tak ada. Dekat belakang lah. Dekat belakang je lah. Kalau kau pakai macam sekarang ni, kita bersama dengan Nami? Nami lah. Okay. Tapi sebabkan saya pakai baju Nanas ni, saya membawa semangat Nanas tu sendiri lah. Okey, baru kita orang nampak pula yang Nanas ni sebenarnya buat benda yang serius tu, yang pada mata kasarnya serius, tapi bila kita komedikan dia menjadi. Betul. Orang bawa keranda jap. Orang bawa keranda. Tapi saya perasan Nanas ni memang suka bermain dengan keranda Cuba lah. Sebab ada satu benda je yang kita orang cuba sematkan. Kalau perasan kita orang ada signature kita orang. Betul. Kita orang akan startingkan dengan dalil, Betul. dengan hadis ataupun dengan ayat-ayat kata-kata hikmah. Betul.